Korang pernah tak rasa, lagi banyak korang tahu sesuatu benda, lagi korang rasa macam makin tak tahu apa-apa. Itu sebenarnya Dunning-Kruger effect dan kebanyakan orang tak sedar mereka ada perangkap ni. Macam ni, masa mula-mula belajar benda baru, korang rasa macam, aku dah power ni. Tapi sebenarnya korang baru sentuh surface je. Lagi dalam korang pergi, lagi banyak korang jumpa benda yang korang tak tahu sampai korang rasa macam, aku ni rupanya banyak tak tahu. Kajian tunjuk orang yang tahu sikit selalu overconfident. Tapi orang yang betul-betul pakar, mereka lebih rendah diri sebab mereka sedar betapa banyak yang dorang belum tahu. Jadi kalau korang rasa tak tahu apa-apa, itu tanda korang sebenarnya makin bijak. Tip dia, jangan takut nak terus belajar walaupun korang rasa macam clueless. Fokus pada proses, bukan nak jadi expert terus. Sebab lagi korang belajar, lagi korang akan nampak growth yang sebenar. Cuba share kat komen, apa benda yang korang sedang belajar sekarang. Jom sama-sama berkembang.